Okey, ni Kak jawab sikit berkenaan dengan Nuri Hailey ni. Saya pun tak pernah tengok produk makeup katanya ada makeup atau skincare yang ada logo halal atas produk. So, melainkan kotak besar dia, tak bermakna dia tak halal. Don't know, wallahualam. Okey. So, Assalamualaikum Kak Nora. Mungkin akak tak pernah tengok produk makeup atau skincare yang ada logo halal, tapi dalam brand House Cosmetic, yang pertama House Cosmetic ni dia ada kilang kosmetik sendiri. So bila kilang kosmetik House Cosmetic ni pun kalau kat packaging dia ada tulis dikilangkan di GIM Cosmetic, di mana kilang GIM Cosmetic ni memang ada halal JAKIM dah 10 tahun. So bila kita daripada kilang yang halal mengeluarkan produk, so produk tu juga kita kena apply halal. So yang tu akan ambil masa sedikit. Bila kita dah apply halal JAKIM pada produk, automatik nanti pihak JAKIM minta kita kena tampal stiker ataupun kita print kotak. Kalau untuk permulaan bila kita dapat je halal JAKIM approve, diluluskan, kita kena tampal stiker dulu. Kalau sebab kita dah print kotak awal, so kita kena tampal stiker halal pada kotak. So di antara requirement halal JAKIM bila dah tampal stiker, kemudian kita kena tulis dikilangkan dekat mana, sebab kita kena transparent pada pengguna. Okey. Tapi kalau produk tu dah lama, contoh macam Magic Pinky, kita ni dah lama bertahun-tahun, kita dah tak pakai tampal stiker, kita akan print terus dekat kotak logo halal. Setiap halal ni dia ada nombor siri. Oh mak kau, dia ada nombor siri dia terus, nampak tu. So nombor siri ni untuk sijil tersebut, sijil produk tersebut. Mungkin nombor siri yang ni dengan nombor siri yang Magic Pinky ni dia tak sama. Dan sebenarnya Kak, kita pun boleh pergi dekat website halal sendiri, iaitu www.myehalal.gov.my. Akak boleh search, kalau kilang kita ni type je kat depan tu search GIM Cosmetic, dah ada keluar sijil halal, ataupun type house international pun keluar sijil halal. Okay, so sangat penting untuk semua produk makeup, skincare yang kena dekat kulit muka kita, perfume, sebab kita bawa solat, kadang-kadang kita makeup ada air semayang, kita terus sarung telekung, memang kena ada JAKIM. Sebab dah banyak sangat skincare, makeup sekarang ni Kak. Kalau skincare kan, diorang ada isi minyak air daripada sakit ataupun arak. Dan kalau lipstick, lip matte, serum, banyak yang isi minyak khinzir dan juga minyak telur dalam lipstick contohnya. Minyak telur ni ialah lemak daripada lembu, tetapi lembu tu tidak disembelih mengikut cara yang halal. Jadi ini mungkin satu ilmu baru yang saya kongsikan kepada Kak. Memang kena ada logo halal pada packaging produk tersebut. Skincare, makeup memang kena ada sebelum kita pakai, sebelum kita beli. Kalau tak ada logo halal, pergi check terus dekat website JAKIM, iaitu www.myehalal.gov.my. Okey Kak, terima kasih. Assalamualaikum untuk yang bertanya.